guys, welcome back to my channel Nisa Afendi. Kepada sesiapa yang baru first time dekat Nisa punya channel, Nisa nak ucapkan welcome to you guys. And kalau korang dah lama dah dekat sini, thank you so much Nisa ucapkan sebab korang sudi support daripada dulu sampai sekarang ni. Okay guys, so Nisa nak bagi tahu dekat korang yang dekat dalam Nisa punya video ni, Nisa share pelbagai cara untuk korang nak buat duit. So, adalah beberapa apps ataupun games yang Nisa kongsikan cara untuk korang boleh dapat duit extra tanpa menggunakan modal. So, apa yang korang patut buat adalah just main game, download apps ataupun buat je task-task yang diperlukan. Tapi kalau kata ada apps yang memerlukan modal tu, korang tak perlu join dan tak perlu nak laburkan duit dalam apa-apa apps yang Nisa kongsikan. Okay? So, tanpa melengahkan masa, jom Nisa sharekan dekat korang next apps yang boleh bagi korang duit. Okay guys, so Nisa nak buat lagi video terbaru tentang games Viewman ni. So, kita cakap lagi sekali lah. Untuk Viewman ni, kita ada dua withdrawal method, which is yang pertama adalah cash hijau. So, cash hijau ni, korang boleh dapatkan, korang boleh withdraw dan tak ada additional condition untuk korang withdraw. Maksudnya, bila korang dah capai je amount tersebut, korang boleh direct withdraw. So, macam sekarang ni, Nisa ada RM95. Nisa boleh withdraw RM65 sebenarnya. Tapi, Nisa nak kumpul dahulu untuk withdraw yang lebih banyak lah. Dan juga, coins kuning ni, dia tak ada limit. So, kalau kata dah dapat je coins kuning, korang boleh terus withdraw. Okay. So, untuk yang lain-lain tu, Nisa dah cerita dah sebenarnya. Okay. So, dekat sini, ni adalah sign in untuk setiap hari lah. Daily sign in. Korang boleh nampak kat sini. Esok, Nisa akan dapatkan 3 lagi chip. And sekarang ni, apa yang Nisa nak tunjuk adalah, korang pergi dekat map ni. Dekat sini, korang boleh nampak, explore dah 35/36. And sekarang ni, Nisa ada 1 balance chip. So, Nisa tak nak apply for a new map sebab Nisa nak buka satu-satu kod ni. Sebab Nisa nak dapatkan lebih banyak duit lah. So, kalau kata Nisa apply for a new map, so Nisa tak dapat lah a few duit ni. So, bila dah dapat black gold punya duit, which is RM85 ni. So, kita tekan je yang dekat question mark ni. Lepas tu dah dapat 1200 coins. So, ni adalah new map. Korang boleh nampak kat sini. Kosong lagi. So, nanti kita kena open satu-satu. And then, dapatkan black gold punya box ni. Untuk kita dapatkan RM85 cash hijau ni lah. So, untuk video kali ni, Nisa just nak update dekat korang tentang new map ni saja. So, cara nak main apa semua, Nisa dah pernah update sebelum-sebelum ni. So, kalau kata korang nak try, korang boleh cuba. Boleh download guna Nisa punya link dekat bawah ni. And kalau tak faham juga, korang boleh komen ataupun korang boleh tanya Nisa dekat Telegram channel. And korang boleh try lah sebab games memang legit membayar. Okay? So, itu sahaja. Thank you so much for watching. Kalau korang suka, jangan lupa untuk tekan button like, share, komen dan juga subscribe. I'll see you guys in the next one. Bye.